korang tak tunggu sini. Kalau korang nak bersalin, korang kena tahu cara pernafasan yang betul supaya proses bersalin tu jadi tenang dan senang. Ada yang tanya ada masalah asma, macam mana nak buat teknik pernafasan yang Dr. mengajar tu. Walaupun korang ada asma, korang boleh je buat teknik yang sama. Cumanya dia tak nak ada serangan asma sewaktu korang melahirkan tu. Dia ada serangan asma, nafas korang jadi pendek, dada jadi ketat, menjadi susah nafas. Siapa yang ada asma biasanya akan di follow up lah dengan doktor secara berkala untuk pastikan asma tu under control. Untuk siapa yang ada asma, korang sama juga, korang bernafas macam biasa. Korang nak tarik nafas sama guna hidung, tarik nafas, tarik kan, lepas tu korang tahan sekejap, lepas tu lepas sampai guna mulut lah pelan-pelan. So buat berterusan, tarik guna hidung, tarik sampai habis, tahan sekejap, lepas guna mulut pelan-pelan sampai habis nafasan tu. Setiap kali korang ada rasa sakit contraction tu, korang kena buat ini supaya korang bersalin dengan tenang dan senang sekali. Korang belajar lebih detail teknik bersalin daripada A sampai Z, jom belajar dengan Dr. Mo dalam kelas rahsia mudahnya bersalin. Kelasnya online je, webinar. So korang boleh join. Macam korang nak join, korang boleh tengok dekat link di bio, ataupun korang boleh jadi DM. Nanti jumpa Dr. Mo dalam kelas. InsyaAllah bersalin kali ni korang bersalin dengan tenang dan senang, sangat mudah. InsyaAllah paling mudah dan bye.